Pernah tak anda tengok satu peristiwa sejarah yang nampak macam, senang je ceritanya. Tapi bila dikaji balik, sebenarnya kompleks sangat. Macam itulah kisah penyerahan Sabah kepada British. Persoalannya bukan apa yang berlaku, tapi kenapa ia berlaku dengan begitu senyap. Inilah dia teka-teki utama kita. Selalunya, bila satu wilayah besar bertukar tangan, mesti ada bantahan, ada protes kan? Tapi dekat Sabah, suasananya lain macam. Jadi, untuk kupasan kali ni, kita akan cuba rungkai misteri ni sama-sama. Kenapa sunyi sepi je? Okey, untuk faham cerita penuh, kita kena tengok dari dua sudut. Yang pertama, kita kena faham strategi British. Percayalah, diorang ni bukan calang-calang, diorang ada perancangan yang sangat teliti untuk pastikan apa-apa pun tentangan, ia akan padam sebelum sempat menyala lagi. Okey, cuba kita bayangkan sekejap keadaan di Sabah masa tu. Penduduknya datang dari macam-macam suku kaum. Masing-masing ada bahasa, budaya dan cara hidup yang tersendiri. Benda inilah yang secara tak langsung buatkan usaha nak satukan semua orang bawah satu payung politik tu jadi susah sikit. Tapi jangan salah faham tau. Bukannya orang Sabah tak ada kesedaran langsung. Ada. Wujud dah persatuan-persatuan macam PAS-PAS, Persatuan Kebangsaan Melayu dan BARIP. Mula-mula, fokus diorang lebih kepada ekonomi dan sosial. Tapi lama-kelamaan, pemimpin-pemimpin persatuan ni mula meniupkan semangat politik. British nampak benda ni. Diorang perasan ada pergerakan dan bagi diorang ini bukan sekadar persatuan biasa. Ini bibit-bibit nasionalisme. Satu ancaman. Jadi, diorang pun mula pasang strategi untuk selesaikan masalah ni sebelum ia jadi besar. Dan inilah cara diorang buat. Cukup licik. Mula-mula diorang kenal pasti siapa kepala dia. Pemimpin yang paling vokal, paling berpengaruh. Lepas tu, diorang tawarkan jawatan best-best atau pindahkan je pemimpin ni ke tempat lain. Apa jadi? Persatuan tu terus goyah, hilang ketua, hilang dana. Lama-lama, senyap macam tu je. Bijak kan? Itu baru satu. Serampang kedua British ni lagi halus. Diorang sengaja tak bagi banyak peluang untuk orang tempatan pegang jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran. Jadi, wujudlah satu jurang pengalaman. Bila tak biasa dengan cara kerja kerajaan, macam mana nak lancarkan penentangan politik yang betul-betul tersusun dan berkesan? Susah kan? Okey, itu cerita dari pihak British. Tapi kita tak boleh tengok sebelah pihak je. Sekarang, mari kita beralih ke sudut pandang yang paling penting. Apa sebenarnya yang ada dalam fikiran orang-orang Sabah sendiri waktu tu? Nah, inilah kuncinya. Kita kena ingat Sabah waktu tu baru je lepas Perang Dunia Kedua. Negeri hancur, kehidupan susah. Jadi, bila British ambil alih, ramai yang tak nampak ia sebagai satu penjajahan. Sebaliknya, ia dilihat sebagai satu peluang untuk bangunkan semula negeri. Jadi, apa yang diorang utamakan masa tu? Benda-benda yang praktikal. Nak dapat kerja dalam kerajaan, nak majukan bisnes, nak luaskan perdagangan dan paling penting sekali, nak bina semula apa yang dah musnah. Isu-isu perut dan kelangsungan hidup ni jauh lebih utama daripada idea-idea besar pasal politik. Jadi, nampak tak pertembungan ni? Di satu sisi, rakyat letak harapan tinggi untuk pembangunan, untuk masa depan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, disebabkan semangat nasionalisme dah dilemahkan oleh British awal-awal lagi, pemahaman diorang tentang kesan sebenar penyerahan ni sangatlah terhad. Okey, sekarang mari kita cantumkan kedua-dua kepingan jigsaw puzzle ni. Kita ada strategi British dan kita ada keutamaan orang tempatan. Bila digabungkan, barulah kita dapat jawapan penuh kepada misteri kita tadi. Ringkasnya macam nilah, pihak British dengan sengaja cipta satu ruang kosong dalam politik dengan melumpuhkan semua pemimpin yang berpotensi. Pada masa yang sama, orang tempatan pula sebab fokus diorang adalah untuk bina hidup semula lepas perang, tak berminat pun nak isi ruang kosong politik tu. Gabungan dua faktor inilah yang hasilkan keadaan yang singispi tu. Tapi ada satu perkara penting kita kena faham. Kesenyapan ni tak bermakna orang Sabah tak ada semangat kebangsaan langsung. Bukan. Semangat tu ada, tapi ia macam tertangguh. Beberapa tahun kemudian, bila British sendiri mula buka jalan ke arah berkerajaan sendiri, masa tu barulah kita nampak semangat nasionalisme di Sabah mula bangkit dengan maraknya.
Jadi, sebagai penutup, jom kita fikirkan soalan ni. Sejarah di mana pembangunan seringkali diutamakan berbanding politik dan bagaimana kesedaran kebangsaan itu sendiri dibentuk oleh faktor luaran. Agaknya, adakah legasi ini masih mempengaruhi cara Sabah melihat politik dan pembangunan hari ini? Satu soalan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama.